Adik malas nak buat kerja yang tak ada Faridah ni. Nanti orang cakap adik ni kurang azar. Budak tak ada adik. Malaslah ada nak fikri. Adik pun dah banyak masalah lain yang nak fikir. Tak masuk Haikal langsung. Allah adik, kenapa habis semua nama orang keluar tu? Abang Mak tahu kan, adik kalau dah marah tak boleh nak kontrol. Adik pun dah latih dengan hal-hal macam ni, Abang Mak. Ya, abang tahu. Tapi sekarang ni, bukan salah abang. Mami yang minta tolong kita kan? Umar dengan adik tolong Mami kita pergi sebarkan dekat orang kampung. Mana tahu orang kampung kita nanti yang dapat pergi umrah, dapat cash RM5,000 tu. Sama-sama dapat manfaat. Boleh? Okey Mami. Adik, dah jom. Lepas gores, scan QR ni. Baru tahu menang ke tak. Tengok aku. Yuhu! Belum menang lah kita. Assalamualaikum pakcik. Wow, dapat ikan Ya, dapat ikan. Ikan apa tu, pakcik? Ikan kerisi. Tapi ikan kerisi bukan duduk kat laut je ke, pakcik? Dah ada sangkut kat rumah pakcik. Pakcik ambil je lah. Kalau rezeki tak ke mana? Cakap pasal rezeki tu kan, pakcik. Nanti pakcik jangan lupa gores tau kotak ni. Betul. Bulan Jun je tau, pakcik. Kau cakap tak bagi tahu pula. Ui, pakcik ambil, pakcik. Tarik. Ni, Acik nak bagi tahu korang. Ni, dengan kereta ni lah Acik masuk Sepang tau. 3 lap. Paling laju 300 km sejam. Nanti jangan lupa cerita dekat mak korang benda yang Acik cakap ni. Jiran-jiran sekali. Tahu? Makcik jangan lupa tau, Ustaz Jun ni. Boleh pergi umrah, boleh dapat RM5,000. Ni, anak Acik konsisten tak makan sana? So far dah setahun. Alhamdulillah. Banyak perubahannya. Alhamdulillah. Yalah makcik ni. Nampak macam aku sembang. Kita ni nak sampaikan benda baik. Adab tu kena jaga tau. Kenapa yang nak layan semua orang lebih kurang je? Sebab adik tak nak orang lain menang. Tapi kenapa? Tak apalah. Belum ada rezeki lagi kali ni. Mungkin Allah nak aku usaha lebih lagi. Ataupun, apa kata, aku minta Umar dengan Amanda sebarkan dekat orang kampung. Abang Umar, adik, tahu tak? Mami Hana yang keluarkan produk ni, nanti dia nak bawa pelanggan-pelanggan yang bertuah pergi umrah tau. Lepas tu nanti akan ada juga yang dapat cash RM5,000. Jadi apa kata Umar dengan adik tolong Mami kita pergi sebarkan dekat orang kampung. Mana tahu orang kampung kita nanti yang dapat pergi umrah, dapat cash RM5,000 tu. Sama-sama dapat manfaat. Boleh? Kalau orang lain menang, macam mana Mami nak pergi umrah? Abang tak kesian ke kat Mami? Amanda, Mami. terima kasih sebab ada niat nak tolong Mami. Tapi sayang, rezeki ni bukan kita yang tentukan. Kita boleh usaha, kita boleh doa. Tapi akhirnya, rezeki ni Allah akan bagi pada waktu yang paling tepat. Dan kalau bukan rezeki Mami hari ni, mungkin Allah sedang simpan rezeki Mami yang lebih baik. Dan kalau orang lain menang, kita doakan semoga hadiah tu bermanfaat untuk dia. Boleh? Yang penting, kita buat benda baik dengan hati yang baik. Okey? Okey, jom kita bantu orang kampung. Kita bantu sebarkan tentang All Star June 2026 Mami Hana ni. Okey, kalau ada rezeki, insya-Allah Mami nak hadiahkan tiket umrah tu dekat atuk dengan nenek. Kalau macam tu, jom kita bagi tahu satu kampung. Jom. Jom.